Juara bertahan Johor Darul Tazim akan berdepan tuan rumah KL City FC dalam aksi Liga Super pada Rabu ini. Skuad kendalian Hisco Munos akan turun dengan momentum cemerlang apabila baru sahaja menjuarai Piala FA selain masih kebal dalam aksi domestik musim ini. Sementara itu pasukan ibu kota bakal turun tanpa kelibat beberapa tonggak utama kerana mengalami kecederaan. Pengendalinya Risto Vidakovic menyifatkan bertemu lawan seperti JDT memerlukan strategi terbaik terutamanya daripada aspek bertahan bagi mengelakkan mereka boros lebih awal. Beliau tidak menafikan rembatan jauh yang sering kali dilakukan oleh JDT antara aspek yang menyukarkan pasukannya dan menuntut kerja keras anak buahnya. Saya harap pemain dapat bertahan dengan lebih baik sebab biasanya apabila berdepan JDT, memang memaksa kita untuk lebih bertahan, ditambah dengan situasi yang tak dapat dielakkan seperti tendangan dari jarak jauh dari JDT, ujar beliau. Aksi kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Ceras Owada Rabu ini dan akan disiarkan langsung oleh Astro jam 9 malam.